mereka tahu from day one mereka tidak akan dapat kemudahan sepenuhnya berbandingkan dengan mereka pemilik unit-unit free market. Dia ada two types of development dalam Vista de Danau. Satu adalah free market and satu lagi PPAM. Walau bagaimanapun terdapat certain facilities yang bukan semua pembeli PPAM tu boleh diakses. Dia punya isu dia adalah satu pembangunan yang mempunyai common podium, tingkat podium tu dengan tempat letak kereta yang common. Tetapi di atas podium tu ada dua blok. Satu blok adalah free marketnya. Satu blok adalah rumah perumahan awam. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, mereka tahu from day one mereka tidak akan dapat kemudahan sepenuhnya berbandingkan dengan mereka pemilik unit-unit free market. So itu dinyatakan dalam SPA mereka? Semua ada. I see. Maknanya apabila mereka beli unit tu, mereka tahu mereka tidak dapat kemudahan swimming pool contoh. Mereka dah tahu. Tapi isunya sekarang, mereka terpaksa membayar maintenance fee sama dengan mereka pemilik-pemilik free market tadi yang menikmati kemudahan sepenuhnya termasuk swimming pool dan sebagainya. Jadi mereka merasakan bahawa mereka sepatutnya monthly maintenance fee tu, fee bulanan untuk penyelenggaraan itu patutnya kuranglah daripada mereka yang mendapat kemudahan sepenuhnya. Kenapa mereka kena bayar sama banyaknya dengan mereka yang mendapat kemudahan penuh? Okey, itu isu dia. Terclear. Untuk Vista de Danau, proses sekarang ni cerewet sikit. Maknanya dia kena bentukkan, mengadakan management corporation dahulu, di atas management corporation dahulu, yang dianggotai oleh free market dan juga mereka yang mampu milik. Lepas tu dah wujud yang tu, barulah mereka boleh buat sub MC. MC ni dia termasuk account-account, dia termasuk siapa-siapa yang akan bertanggungjawab kepada common area tu kan. Betul. Itu yang kita kena buatkan sub MC untuk free market and sub MC untuk perumahan awam. Betul. Contoh dia, jadi bila dah wujud sub MC untuk perumahan awam tu, barulah dalam management corporation tu mereka boleh bincang untuk menurunkan management bulanan maintenance fee. Setakat ni mereka bayar semua sama rata. Betul. Sekarang ni masih dalam JMB. Maksudnya kalau betul-betul lah nak usahakan turunkan management fee bagi yang mampu milik ni, kena tunggu jugalah dulu sampailah munculnya MC dan dia dapat tubuhkan sub MC. Betul. Bila mereka dah dapat dah buat MC, mesyuarat agung, lepas tu setuju untuk buat sub MC. Lepas sub MC dia boleh bincang. Dia kata oleh kerana kita tak ada swimming pool dan sebagainya, boleh kurangkan yuran bulanan. Test.